Assalamualaikum players. Pagi ni saya nak share satu senjata rahsia yang orang pandang remeh tapi sebenarnya powerful gila. Kalau korang nak jadi atlet yang bagus dan juga nak jadi footballer yang baik, iaitu tidur yang cukup. Ini macam mudah kan? Memang mudah sebenarnya. Tapi ia memerlukan willing power yang kuat daripada players tu sendiri. Sebab apa? Sebab selama ni korang dah spend masa dengan main game dengan kawan-kawan, chatting dengan kawan-kawan you sampai 2-3 pagi, chatting dengan awek. Awek. Sepeda pun mak ayah beli lagi. Benda ni memerlukan willing power yang tinggi untuk kamu berubah. Sebab apa? Tidur yang cukup 8 hingga 9 jam. Tidur yang awal daripada pukul 9, pukul 10 dah masuk tidur, dia akan mempengaruhi siapa kamu dalam padang dan apa yang kamu buat dalam padang. Sebab apa? Otak kamu akan lebih segar, fizikal kamu lebih segar, dan yang penting dia akan mempengaruhi you punya decision making dalam padang. Ketika bola tak ada dengan kamu, keputusan apa yang kamu buat? Ketika bola ada dengan kamu, keputusan apa yang kamu buat? Ini semua akan mempengaruhi dengan kamu memiliki tidur yang cukup. Kalau kamu tidur tak cukup, tak mustahil dalam padang kamu akan jadi zombie. Zombie padang. You akan jadi zombie sebab apa? You akan more ball watching, you jadi blur, you tak tahu nak buat apa. So player, untuk tidur lebih awal, ia memerlukan diri kamu sendiri. Betul, coach tak boleh. Coach bukan tidur semua dengan korang pun. Mak ayah, betul. Mak ayah kena main peranan, tapi pada hari ini, yang untuk topik kali ini, saya nak cerita pasal player tu sendiri. Because yang nak jadi atlet ialah kamu. Bukan parents. You yang jadi atlet, so you yang kena berubah. Jadi malam ni, go and bagi, sebelum tidur, pukul 9 malam, dah bagi handphone kat mak ayah. Mama, papa, simpan handphone ni, adik Along nak tidur. Because Along, adik nak jadi different person tomorrow morning. Trust me, you will be the different person.